Tak tahu siapa. Aku rasa kan dia mesti orang yang macam berjubah hitam yang order sniper tu. Bunuh Iman. Macam tu kita tak tahu. Ya, aku rasa snipernya nak bunuh subline weh. Betul. Tak ada apa-apa. Apa-apa kau nak cakap ni aku tak tahu dah. Okay. Aku cuma Saya cakap habis. tahu kalau kau mati aku tak kisah. Aku tak nak kisah pula. Kematian aku tak dikisahkan rupanya. Memang. Aku dah tanda ni, aku dah tanda awal-awal ni sebab bukanlah aku takut kawan aku mati dengan secara tiba-tiba. Mana tahu kita tak tahu mayat dia kat mana. Astagfirullah. Dia tanda tau. Seram. Aku kan baik, aku ni adalah ras phantom yang baik. Jangan tanya masa pada Baik. Aku kan macam apa? Sofan tengok ras aku kacau kau tapi tak teruk sangat kan? Aku Kau Iman ni kerja ganggu aku je. Tuan ni pertama. aku rasa Okay, tahu dekat aku dah tak bercakap apa-apa dah. Alamak. Apa salah aku? Dimension terlalu tinggi man. That's so wow. Savage. Okay, boleh lah ni bulat ni. Walaupun bulatnya tak cukup bulat. You the missing piece. I feel the kau tahu tak? Aku kan masa aku buat Happy Gas Hatim, aku pun tak tahu sebenarnya saiznya berapa sebenarnya. Buat je. Kalau tak muat nanti besar kan. Kan easy. Kan simple je aku buat. Aku bukan jenis yang besar-besar sangat kan. Aku kecil je. Paling simple. Yang phantom ke? Oh lah phantom weh. Ada phantom. Ya lah ada phantom. Juga nak serang kau Iman. Jangan serang aku. I sensitive. Okay. Yes. Bukan ke kaget kau kata phantom tak serang kau. Serang kau punya rakyat. Kita habis satu. Kau lah Iman. Aku cakap kecuali apa kau melakukan ini? Tak kisah. Susah lah tembak benda ni. Tembak Iman senang pula. Oh. Hack. Apa salah dia panah terbang? Masalahnya kenapa dia panah terbang kat aku ni? Tu Hatim. Aku tengah tembak kat Hatim. Aku tembak. Mana dia tengok tu? Aku kena tembak tu. No, ni kenapa dah ada pembunuhan ni? Apa ni aku buat self defense weh. Sumpah. Iman. Kat sini dia macam sebuah kerajaan yang self defense dia anggap kriminal. Self defense ni. Ini bukan Malika weh, kau tak boleh self defense. Kerajaan ni tak best lah. Anjing. Kau kena menyerah je kalau ada orang serang. Tak best pindah weh. Tapi kalau kau nak pindah, aku nak pindah ke mana? Pindah kerajaan sebelah. Jangan pindah ke sini lah. Kita tak rasa beban. Sangat wow. Dah nak pagi ya Allah. Sikit lagi masaknya sikit lagi nak siap dah. Lol. At least pagi kau tak risau namun. Mau kan tak spawn. Bagus lah. Tak spawn. The file pun tak spawn. Sian tau. Oh no, aku tidak spawn. Tidak. Aku kembali. I will come back. I always come back. Oh, kosong. Kalau kau dah okey macam ni. Okey lah. Kenapa letak pagar kat corner ni? Aku rasa macam dah cukup banyak je ni. Wah lah dah banyak ni. Macam ni macam okey juga kan macam ni. 1, 2, 3. Oh no, kenapa ada Enderman? Sebab polis. Tapi batu dia Kau macam ni kau nampak?
Surprise, motherfucker. Aku ingat macam ada hantu muncul dari atas. Aku dah Memang mati dia pokok cerita tu. dia memang hantu. Macam tiba-tiba ada makhluk intai aku dekat atas tembok. Maksudnya kat atas dia betul-betul macam angin. Ate, untung aku tak pakai skin yang hitam tu kau. Ya awak, itu aku terus mungkin keluar terus ke. Tak, aku rasa mod aku, salah satu mod tu, aku rasa aku larangkan dekat aku pas server. Tapi aku malah tak sentuh. Aku ada satu benda aku nak cakap. Kenapa clearing base kita ni banyak gila crafting table tu? Banyak gila! Kau dengan Aldi je. Tak apalah kalau Habis tu engkau tu rakyatnya cuma engkau dengan ni si Yellow. Safat. Ni. Iman, walaupun rakyat dia sikit kan, at least dia orang ada cukai nak bayar. Bukan macam kau. Tak sikit je. Main sama ni. Yelah kat sini rakyat bukan boleh bayar banyak. Kan. Ni bukannya server besar. Ni bukannya server yang tengah rusuh kat luar tu. Tu lah. Adik dia tengok aku apa kat kampung gas. Mes pula mana tu ini. Oh ya, awak tu siapa yang lupa ni? Jangan kau ingat siapa? Okay, kan tu Fail yang buat. Kalau aku tak berani main dengan orang punya barang tau. Aku pusing-pusing dekat gas Hatim. Pusing-pusing hal seperti helikopter. Atim nanti Cuba tadi. Atim nanti Apa benda? Oh lah. Naiman. Aku cakap aku cuba tadi. Nah. Babi kau. Sabar lambat lah. Kau tak tahu ke aku cuba tadi. Tadi tu Hatim cuba nak campak aku sampah. Hatim Itu penting tu. Hatim mana lampu? Ha. Lampu yang kat depan ni. Biarkan ada lampu kat depan. Kat sini. Kat atas bumbung tu. Oh yang depan tu ya. Ha. Yap. Apa? Kuat. Betul bunyi. Bunyi itu suara itu daripada aku. Ada satu je. Ada satu je. Oh jadi kita satu. Yap. Bukan. Dia first yang apa tu orang panggil tu? Nama dia? Aku lupa. Fence. Lepas tu baru ni. Fence. Fencing. fancy. So far we have efficiency. Wow,